letaklah kat kedai minum Pak Mat tu. Nyeberang jalan naik pergi sekolah. Sekarang ni masih. Sebab kita terlalu memewahkan anak. Boleh suka masuk. Tak bagi anak kita mungut. Bagi beli motor bas tu, din tu ada motor ni motor lah. Tak boleh. Nak juga. Lama belikan motor. Belikan motor jadi lain pula. Tu. Jadi mak rempit pula. Saya pernah tengok budak sekolah nak pergi sekolah jadi mak rempit. Sebelum pergi sekolah jadi mak rempit dulu. Saya bawa kereta dia potong kiri kanan. Sini. Willy pula lagi. Pagi pukul 7 nak pergi sekolah. Astagfirullah. Sudah sekarang. Jangan korang pun sama kot. Bermotor tak salah. Ya. Boleh bermotor, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan jadi mat rempit. Boleh. Naik motor round, pakai helmet round, boleh. Easy rider kan. Boleh. Tapi jangan jadi mat. Balik pada kita. Kemudian masyarakat, bersama masyarakat dengan polis dan sebagainya. Itu pun mereka perhatikan. Tapi yang paling besar ialah ibu bapa. Ibu bapa tu yang paling besar sekali. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama lah kita didik anak-anak kita, didik keluarga kita supaya menjauhi jenayah. Kerana jenayah ini dilarang di dalam Islam dan semua agama-agama yang ada di dalam dunia. InsyaAllah. Habis. Selesai. Habislah. Takkan dah pasang 2 kali. Dah pasang juga lah. Ambil hati kat lah pasang lah. Habis. Dah habis lah. Habis. Okey. Dah ngantuk dah pun. Dah ngantuk. Okey. So jadi itulah dia. Tuan-tuan dan perempuan. Ya, sedikit apa yang kita boleh kongsi lah pada hari ini. Jadi saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan perempuan kalau ada sepanjang saya menyampaikan ceramah ni ada kekasaran dan kesilapan tutur kata, mungkinlah. Kalau kasar sangat ke nanti Acik, minta maaf Acik Uncle, kalau ada kasar-kasar minta maaf Ini untuk kebaikan kita lah. Okey, jadi itulah dia untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lazat wa azim li walakum bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.